Puan, kami menerima laporan tentang satu kes pembunuhan yang berlaku awal pagi tadi di kawasan ini. Laporan diterima sekitar jam 6 pagi. Berdasarkan keterangan awal, saksi mendapati sesuatu mencurigakan di kawasan ini ketika dia dalam perjalanan ke masjid. Dan di bahagian leher mangsa terdapat kesan lebam disyaki berlakunya pergelutan antara mangsa dan pembunuh sebelum berlakunya pembunuhan. Dan bukti pembuktian macam biasalah. Itu je yang ada. Okey. Panggil anggota semua, kemas. Kita ke bilik mesyuarat. Baik-baik. Mangsa bernama Nur Fahana binti Farid berumur 28 tahun. Berdasarkan siasatan forensik, mangsa mati pada jam 2.30 pagi di Taman Delima. Ketika Kedua-dua mangsa berumur 28 tahun. Cara mereka mati sama dan pembunuh mesti akan tinggalkan tanda khas dia. Ya puan, berdasarkan siasatan kami, mereka berdua ni dah berkawan sejak sekolah lagi dan masih berhubung hingga kini. Tapi dua mangsa ni dah mati. Dan berdasarkan siasatan kami juga, ini adalah gambar mereka bertiga. Tapi dua daripada tu dah mati dan lagi seorang nama dia Maya. Maya binti Nasir, buka pintu sekarang, kami polis. Bukan aku yang bunuh lah. Buka sekarang. Maya binti Nasir, buka pintu sekarang. Kami polis. Sila bagi kerjasama. Sila bagi kerjasama. Bukan saya yang bunuh dia. Maya binti Nasir, awak kenal Farhana? Awak tahu dia dah mati? Tak mungkin. Aku tahu Nadia je. Saya nak tahu apa yang awak buat pada hari Rabu sekitar jam 2.30 pagi dekat Taman Delima. Soalan macam tu pun tak boleh jawab ke? Jawab! Aku tidur lah. Buat apa? Pagi-pagi buta kat situ. Pukul 8 aku kerja lah. Aku tahu. Kau yang bunuh Farhana kan? Bukan aku yang bunuh dia. Habis tu, siapa lagi? Aku tahu. Kau yang bunuh. Kau yang bunuh kawan-kawan kau! Jawab! Bukan aku yang bunuh. Aku cakap bukan aku lah. Ni apa? Assalamualaikum. Puan? Wan? Macam mana? Ada jumpa apa-apa tak? Ada puan. Tinggi suspek 190, bahu dia 50 cm dan kaki dalam 39 ke 41 cm macam tu lah. Macam mana pula dengan jantina? Jantina, saya tak pasti lagi puan nak kata lelaki. Badan macam perempuan tapi nak kata perempuan, kekuatan dia macam lelaki. Saya tak pasti lagi. Mon. Tak pasti. Pastikan benda tu dulu. Lepas tu, baru kau bincang dengan aku. Okay? Baik puan.
Balik dah tu. Berkukuh sebagai jalan ampuh pencegahan perubahan serta keamanan buat negara. Moga menandakan penggunaan bulan Sai dalam kalender tahun Tamil dan disambut dengan penyediaan nasi manis. Anda berterima kasih sedang dalam rangka awal selama 3 hari di UAE mengadakan pertemuan dengan kepimpinan tertinggi IDEA yang berhubungan kepada syarikat dan negara. Bagi memastikan kualiti dan ketahanan kuih bangkul itu, beliau menggunakan teknik pengukusan vacuum. Ya, sabar. Hello? Kau jangan sibuk hal aku, boleh tak? Kau dah kacau kerja aku. Kerja apa ni? Kau nak apa daripada aku? Tasha binti Haris, 13 tahun, tengah tidur kan sekarang? Kau? Aku akan cari kau sampai lubang cacing. Ini kenapa? Semalam dia call aku. Dia? Siapa dia? Kau. Pembunuh tu. Kau jangan main, serius lah. Kau tengok muka aku ni. Ada aku main-main ke? Dia ugut aku. Dia tak nak kita kacau kerja dia. Dia kenal anak aku. Tapi anak kau? Masalah sekarang ni, anak kau dalam bahaya. Aku rasa kau letak je anak kau dekat rumah keluarga kau buat sementara waktu ni. Tak boleh. Tu aku rasa lagi bahaya tu. Kalau dia tahu mak dengan ayah tu macam mana? Tapi aku rasa itu je jalan paling selamat. Kau hantar je lah dia siap-siap. Ya Allah kau ni. Tak apalah, tak membantu langsung. Ini tu. Ya Allah, mana? Ya Allah, mana? Mana? Ya Allah, mana? Ini amaran Kau pertama. tak guna. Mana? Apa bising orang buta ni?
Siapa yang ketuk dalam buta? Nak main pula. Kau siapa? Kau ingat aku lagi tak? Tolong! Puan ada jumpa apa-apa tak? Tak ada. Letak tangan tu kat situ. Tahan nak. Letak. Tahan nak. Letak. Rasakan kau. Hello, Zaidi. Masuk ofis saya sekejap. Ya Puan. Ada apa Puan? Duduk. Kau tengok video ni. Cari siapa perempuan dalam tu. Video apa ni? Banyaknya. Letak tangan tu kat situ. Tahan nak. Letak. Kenapa dalam video ni ada mereka bertiga je? Tapi seorang lagi tu Suspek Laila binti Mirzan berumur 28 tahun, ketinggian 170 cm. Suspek merupakan mangsa buli bagi tiga individu yang kini telah dibunuh. Berdasarkan bukti, pembulian berlaku secara konsisten ketika mereka berempat bersama-sama berada di sekolah menengah. Jadi insiden itu bukan sekadar ejekan biasa sebab ia melibatkan bentuk penghinaan, deraan fizikal dan juga pengasingan sosial yang melampau. Jadi, motif pembunuhan ialah dendam.
Dia ada dekat sini. Tolong! Ini arahan! Ini arahan, datang sekarang! Kau ni! Kau nak bunuh dia ke? Nadia Farhana Maya. Kau yang bunuh kan? Jawab! Aku dah cakap, aku akan cari kau sampai rumah cacing. Aku bunuh dia orang sebab dia orang layak. Asalkan kau! Sedap kau tidur. Kau ambil ni basuh! Habis tu, Mona? Kan aku kata tu amaran. Polis Diraja Malaysia telah mengesahkan bahawa suspek utama dalam kes pembunuhan kejam yang berlaku telah berjaya ditangkap dalam satu operasi khas di sekitar Akhirnya tertangkap juga penjenayah yang kita cari selama ni. Mona, terima kasih atas usaha kau selama ini.